Sebab apa benda-benda makhluk halus sering dikaitkan dengan tempat orang Islam. Contohnya mayat tak terima bumi, ada tempat-tempat kerah yang menyukarkan dibuat pembangunan, manusia hilang dan lain-lain. Sedangkan tak dengar pula berlaku di negara-negara orang kafir. Dia kata apa kalau hal-hal makhluk halus ni hanya berkait dengan negeri orang Islam saja. Okey? Kenapa tidak berlaku di negeri orang kafir? Okey? Yang sebenarnya fakta itu tidak betul. Kerana kalau krisis masalah orang hilang dalam hutan, hiking dan sebagainya, memang juga berlaku di negara bukan Islam. Bila diturunkan Nabi Adam ke bumi bersama Siti Hawa, lalu dihalau akan jin-jin yang jahat-jahat ke laut dan ke hutan. Sebab tu Nabi pesan kalau kita nak pergi dalam hutan ke Gunung Ganang, tempat-tempat yang jauh daripada tempat penginapan manusia, atau pergi ke laut, minta berlindung dengan Allah daripada gangguan jin. Menunjukkan benda itu ada atau tidak. Nabi suruh baca banyak. Antaranya yang banyak sangat diriwayatkan, Nabi suruh kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada segala kejahatan makhluk yang kau cipta dalam hutan ini atau dalam laut ini. Dan daripada jahat, makhluk-makhluk jahat, janganlah kiranya mereka itu datang dekat kepada aku. Kisah tentang orang hilang kita boleh baca. Orang hilang berlaku di Amerika. Orang hilang berlaku di Jepun. Orang hilang berlaku di Colombia. Orang hilang berlaku hampir seluruh dunia. Tapi kita tak duduk di negara tu. Kita hanya tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Cuma jenis cerita-cerita tambah tu banyaklah kalau tempat kita ni. Bagian nasi tambah. Dah asal tuan rumah waktu bik ayam gula aje. Dia waktu bik habis dengan ikan layu apa semua dia tambah pula. Tu memang hak masyarakat lah, hak bagian tambah. Okey. Tapi sebenarnya benda-benda itu wujud. Okey, benda itu wujud. Di zaman sahabat telah berlaku jin ini dicolek manusia dan disembunyikan. Nampak? Dicolek dan disembunyikan. Dan dia pulang setelah jin Islam melepaskan dia. Dia tengok dalam tawanan jin-jin kafir yang jahat ini ada nama makhluk manusia lalu dilepaskan. Balik ke Madinah. Dan itulah kisahnya, iaitu dari Sayyidina Umar nak memberi fatwa, bila dia balik bini dia dah kahwin lain. Jadi kekal dengan laki baru ke atau bersama suami yang lama. Sampai keluar hukum lagu tu. Kenapa? Kerana dicolek oleh puak jin, wak lagi duduk dalam hutang. Jadi benda-benda itu boleh berlaku. Sebab tu ada surah jin dalam Quran. Satu makhluk yang dijadikan daripada api, ada yang kafir, ada yang beriman. Okey? Dan guana kadang-kadang tempat tu kerah dan sebagainya. Tempat penginapan jin. Dia adakah tempat tu mesti jin ada? Tak. Ada tempat tu ada jin. Ada tempat tak ada jin. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis dalam bab taharah. Dalam bab taharah, Nabi kata jangan kencing dalam air yang tenang. Kerana jin suka duduk di situ. Satu lagi sebab, bila air yang tenang, orang datang ambil wuduk. Ambil komor-komor air kencing. Faham tak lagi? Jadi menyusahkan orang. Okey. Yang kedua pula, Nabi kata jangan kencing dalam lubang tanah. Fa'innaha masakinul jin. Kerana lubang tanah itu tempat jin, tempat rumah jin. Dalam kitab-kitab syarah, bukan makna setiap lubang tanah itu jin duduk. Tapi maksud hadis Nabi itu, kadang-kadang jin, dia duduk dalam lubang tanah. Jadi kalau jin itu yang Islam, kita pergi kecing datang kepala dia, maka khianat saudara kita sendiri. Tapi kalau jin itu kafir, bekok batumu. Dia balas dendam. Dan kadang-kadang lubang itu ada binatang yang baik. Seperti mengkarung. Kamu mendatangkan mudarat. Allah tidak suka. Dan kadang-kadang binatang yang jahat. Ular tedung sela. Go back early. Balik awal. Faham? Dan kadang-kadang lubang itu kosong. Tak ada masalah. Kita tengok orang dia pergi kecil kat gok ke kan? Berhenti kat gok. Masuk kat gok kan? Dalam gok kan? Caceng. Molek dah kecil. Dia tengok ada lubang. Pusing dah masuk dalam lubang. Berjeruk kawan duduk dalam tu. Jadi kadang-kadang diganggu. Kadang-kadang tidak diganggu. Ada rumah buat siap molek-molek dah boleh duduk. Ada tak? Dia duduk dalam. Datang seluar jing tu. Faham lagi? 505.
Bukan semua. Nak. Kadang-kadang tak boleh nak tebang pokok. Itu masalah. Benda ni, kalau kita baca di Amerika berlaku. Di Virginia itu ada 2 batang pokok. Tak boleh nak tebang. Akhirnya dia lari. Baru boleh tebang. Nampak? Soalan seterusnya.